Assalamualaikum, saya Megat, perunding takaful anda. Okey, hari ni saya baru lepas. Orang kata nak pulang lah daripada hospital Bainon. Rutin, setiap bulan saya hantar mak saya untuk dapat rawatan. Jadi bukan sebab tu saya nak sembang tentang orang kata benda yang tengah tular sekarang ni. Lagi-lagi di kalangan kanak-kanak, iaitu influenza. A atau B saya tak pasti, tapi influenza lah kan. Influenza. Okey, tadi saya berpeluang sembang dengan seorang waris dekat hospital ni lah. Kepada anak tu, saya tanyalah sikit tentang kronologi macam mana anak dia boleh kena influenza ni. So dia kata punca anak dia kena influenza mungkin disebabkan daripada tadika anak dia lah, sebab ramai yang tak sihat. Tak sihat, dan anak dia pula lepas beberapa hari lepas tu pun tak sihat dan ada tanda awal seperti sesama. Hidung berair, sakit tekak, panas-panas badan. So dia awareness tinggi. So dia bawa pergi klinik. Bila pergi klinik memang positif influenza. So bila dia positif, bapak dia kata doktor nasihatkan pergi ke hospital. Dan pergi hospital, nasihatkan pula warded. Kena warded. Mungkin nak masukkan antibiotik semua tu lah kan. So kita doakanlah kanak-kanak tu sihat. Dan saya nak pesan kepada mak ayah yang di luar sana, ataupun ada abang-abang, kakak-kakak yang ada adik kecil, kalau rasa anak atau adik-adik tu ada demam panas sikit ke apa, bawa lah pergi check klinik. Kan kita risau takut memang kena influenza kan. Kita minta jauh influenza ni, takut memang minta jauh lah, tak nak kena kan, simpang malaikat 44 kan. Tapi kita kalau boleh, kita pergilah check. Risau sebab yelah, penyakit tu bukan penyakit yang kita boleh ambil ringan tau, sebab takut melarat lah kan. Jaga kesihatan. Dan kalau ada anak-anak kecil, kalau nak pergi tempat yang ramai, pastikan dia pakai face mask. Kena pakai balik lah, walaupun tak suka kan, kena pakai balik. Kita tak nak terjebak dengan influenza. Okay, itu je pesan saya hari ni. Assalamualaikum.